Zaman sekarang, pergi kelab malam tu normal lah. Semua kata kau muda, enjoy lah. Dulu malu pegang tangan. Sekarang buka tangan je. Lain pun normal katanya. Zaman sekarang, kalau tak dedah, tak viral. Aku suka zaman sekarang. Fitnah dah jadi konten. Aib orang jadi hiburan. Dulu zina orang takut. Sekarang, bangga kongsi story sama-sama. Dulu aku kena hasut kuat-kuat. Sekarang, aku bagi phone je. 5 waktu terus hilang. Sekarang budak kecil pun pandai hina. Mak bapak pun kena bahan. Aku tak payah hasut. Mulut ramai dah auto jadi aku. Nak beli phone mahal, sanggup berhutang. Aku suka sebab orang makin jauh dari syukur. Kalau maksiat dah jadi trend dan dosa dah jadi normal, kau fikir siapa yang tengah menang? Trend berubah, tapi api neraka tak pernah berubah.